Okey guys, hari ni dia menikmati masakan first time dia bermasak. Macam mana perasaan kakak Isabel bermasak? Okey ke tak bermasak? Okey, tapi penat. Penat ke masak? Penat nak pegang benda tu. Sebab awak pendek. Dapur tinggi sangat. Ya. Nak lagi masak ke tak ni? Masak apa lagi? Goreng ayam ke apa? Ha? Ayam. Nak try? Ha. Lain kali try lagi masak. Dia first time bermasak guys. Inilah masakan dia dan untuk makanan juadah tengah hari dia dan adik dia. Dia masakkan sosis. Sakit ke potek minyak tadi? Ya. First time masak memanglah macam tu. Kalau mami dulu zaman-zaman dulu lagi lah. Pakai kayu api masak. Kan ada gas zaman dulu, zaman mami dulu. Mami, jadi pada cerita kat Singapura dia kan masak dalam apinya besar. Ya, tu cuai tu mana tak terbakar kuali. Oh, kuali dia terbakar. Dia pakai elektrik. Kalau dapur elektrik tu cepat. Mami pun ada dapur elektrik tu, tapi mami tak berani pakai. Nanti takut lupa bakar rumah nanti. Okey tak masakan awak ni? Okey. Dia baru first time bermasak hari ni guys. Dia menikmati masakan pertama dia. Seumur hidup dia, hari inilah hari pertama dia bermasak. Nanti boleh masak Maggi sendiri ni. Buat masakan Maggi sendiri. Kalau nak masak, panggil mami. Nanti mami ajar. Okey. Sendiri masak. Belajar masak. Awak dah jam 5. Mami dulu jam 5 dah pandai masak. Masak nasi pakai kayu api lagi tu. Zaman-zaman dulu mana ada. Lama-lama baru ada dapur minyak, tanah. Lepas tu last je baru mami beli dapur gas. Kalau duduk dekat kampung dulu, orang dulu pakai kayu api. Duduk kat kampung. Kalau tempat pang kerja tu pakai dapur tu, dapur minyak tanah. Dulu belum ada gas. Kalau zaman mami dulu. Sekarang senang. Dapur elektrik pun ada. Semua ketik-ketik je tepi dinding. Senang. Yalah, tekan suih dia tepi dinding. Boleh masak. Pasang elektrik tu saja. Pakai itu apa nama? Apa? Yang itu tu masak tu. Ini berapa bulan hari ni tadi? 3 Ogos. 3 Ogos. Ya. First time awak bermasak lah ni 3 Ogos ni. Tak lama lagi birthday awak. Ya, hari Sabtu. Baru first time belajar masak juga. Berapa tu umur awak tu? Ha? Berapa dah usia awak? 11. Masuk 11 tahun. Ya. Baru first time masak 11 tahun. Kalau masak Maggi pakai air kawir boleh. Dah okey. Nak masak atas dapur gas belum lagi okey. Lagi takut minyak. Takut potek minyak, guys. Penat buat apa? Assalamualaikum, makcik. Iya. Kenapa tak ajak Opa? Opa minat filem P. Ramlee. Opa minat je. Tengok.
Masak. Dari Ashkar Melayu, aku ingin menceritakan sedikit riwayat hidupku. Mak abahku telah meninggal dunia sejak aku masih kecil dan aku dibesarkan Lepas ini tudung awak sakit mandi tu. Pandai cucu opa berlakon. Tu lalat tu. Kau gitu. Akak pun pandai berlakon. Itu masakan kakak awak tadi. Okey tak rasa? Tak baca bismillah makan. Okey ke masakan kakak? Ya. Pandai ke kakak awak masak? Ya. Ha? Baru first time. Betul kan? Kakak masak ada minyak kena tangan kakak. Bukan sekerja macam ha? Sebab aku berdapat lima. Kalau buat kuki. Itu bukan masak. Oh, itu bake. Iyalah. Tadi kakak awak pergi masak sosis. Dia potong sosis, dia masak. Dia belajar masak hari ni. apalah Abang Saleh. Orang tengah seronok berlakon ni. Sekali sosis dia petaboran. Pelantingan. Selama ni mana pernah Dia takut pecik minyak. marvelous. Tapi jikalau anda pantun, lagi marvelous. Lah. Cepat makan Sasha, hari ni ada ujian. Masa susah. Ada yang selesai jatuh bawah. Tapi sebab kakak tuang sosis tu pergi terbang minyak pun sama. Siapa kau? Akulah keturunan raja. Raja mana? Raja Kapur. Hei Raja Kapur. Nanti belajar masak nasi lagi. Belajar goreng ayam untuk makan Upin dan Ipin. Kamu buatkan Upin Ipin. Saya nak masak juga. Ya. Kalau Daddy masak dekat luar, senang kamu duk masak. Dapur dia rendah kat luar. Tak ingat Saya nak masak keluar. Saya nak masak. Saya nak kena aja. Minta ajar Daddy masak. yang menjawab di atas segala kelakuan buruk dan baik Sazali. Apabila Sazali sudah dewasa, Sazali boleh bagi wang. Tapi bapa tidak mampu. Sekarang Sazali sudah punya wang, kuasa dan segalanya. Semua yang diberikan kepada Sazali sehingga Okey guys, dia orang menikmati masakan kakak dia hari ni. Masakan daripada kakak Isabel. Tukang masak hari ni. Adik dia Elisandra. Elisandra makan nasi, makan sosis yang kakak dia masak. Pandai tak kakak awak masak? Ya. Sedap ke? Macam ha? Ya. Apa komen awak? Komen awak dengan kakak awak apa? Mesti belajar lagi masak ke? Masak. Kakak mesti belajar masak lagi. Masak ayam, masak rendang, Saya rendang. masak kari. kalau kita ada bapa, kita tak ada Saya nak masak ada. Siapa awak? Piramli dan orangnya. Semua filem dia opa dah tengok. dalam banyak-banyak cerita piramid, apa suka yang mana? Okay guys, selamat menjamu selera. Opa mesti yang suka masa tutup botol tu. Ting ting ting. Bye bye. Assalamualaikum.